alat mengasah mandi menggunakan SP. Okey, dia. Dah. Projek aku alat-alat mengasah mandi menggunakan ESP32. Sebab input aku adalah sensor ultrasonic dan juga solar. Solar ni hanyalah sebagai prototype so aku guna power base solar. Okey, output aku adalah buzzer, LED dan juga IoT telegram board. Notification, not daily. Okey. Aku buat kau ni dia ada 3 tahap. Tahap dia pertama iaitu 31 cm LED akan berubah warna hijau. Kat situ dia akan berubah warna hijau. Hijau. Dan tahap yang kedua adalah 30 cm. 30 cm ni dia akan LED berwarna kuning. Sebagai contoh sini 30 cm yang kuning. LED warna kuning dan dekat telegram dia akan keluar hati-hati air hujan kena air. Dan juga tahap yang ketiga adalah 10 cm. 10 cm ni LED berwarna merah dan juga buzzer akan berbunyi selama beberapa saat. Sebagai contoh ni buzzer bunyi. Dan juga dia akan menghantar notifikasi dekat telegram board.